bahasa tu satu, tetapi dialek bunyian penyampaian dia tu lain. Saya berkerjaya sebagai seorang penjuru acara ataupun sebagai DJ di majlis perkahwinan dan juga apa saja program lah yang melibatkan juru acara. Bila saya jadi DJ, mereka suruh saya berbahasa kampung. Jadi di situ saya banyak menggunakan dalam siar raya, iaitu bahasa kampung, iaitu dialek Lenggong. Jadi secara tak langsung mendalami, bila kita sampai di mana-mana tempat di sekitar daerah kecil Lenggong ni, dialek dia tu yang saya ketahui bila saya jadi DJ tu dia banyak. Jadi daripada situlah saya mendalami dan menggali bahasa Lenggong ni. Ikut bahasa tu satu, tetapi dialek bunyian penyampaian dia tu lain. Saya ambil contoh daripada Sumpitan sampai ke Pekan Lenggong ini, dah kita menggunakan satu dialek yang sama. Kalau kita pergi ke Beng, dialek yang berbeza, bermakna itu dah dua. Dan kita pergi Bukit Sapi, dialek pun lain, dah tiga. Temelung, dialek pun lain, dah empat. Jadi kalau kita pergi ke kawasan Kampung Mendeleng pula, dia memang duduk di Lenggong, tapi dia tak berbahasa Lenggong, dia bahasa Mandaling. Jadi bermakna ada 5 dialek-dialek yang di dalam Lenggong ini. Yang banyaknya digunakan memang 5 lah. Dalam bahasa Lenggong ni pula, bukan bahasa itu saja, dia ada penambahan-penambahannya lagi. Contoh, kita katakan merah menyala kan, merah dia mesti tambah menyala, menandakan bahasa tu, mana merah tu merah yang sungguh-sungguh. Kalau merah sungguh dia kata merah menyala. Tapi kalau pergi belah di Temelung belah, dia merah menyalu. Nampak tak? Menyalu kan. Maknanya dia punya lanjutan bahasa dialek tu lain kan. Weh Mika kan, Benonya pakai baju yang merah menyalu. Maknanya weh kan, Mika dia kata kamu tengok dia tu pakai baju merah menyala kan. Kalau di belah Lenggong pula, Geno Lasau ni pakai baju yang merah menyala. Itu Lenggong. Nampak? Itu berbeza dia tu. Contoh lagi satu pula, masa kata kita dekat Kuala Lumpur selalunya jam, jalan jam kan, lepas tu berhenti tak gerak-gerak. Kalau di belah Lenggong dia kata apa? Jam climb. Jam decline. Itu beza dia. Jadi senang orang bila kita sebut tu aja, sebab saya kata orang Lenggong kalau tak Kuala Lumpur tak menggunakan bahasa Lenggong takut malu kan. Tapi bagi saya jati diri kita kena ada. Sayangilah bahasa ibunda kita. Sebab dah tak ada di tempat lain, hanya kita saja yang ada. Tak salah kalau kita gunakan benda tu untuk pengetahuan awam. Supaya orang dapat mesra dengan bahasa kita, dan kita pergi ke mana pun kita mesra dengan bahasa orang kan. Jadi senang untuk kita berinteraksi. Kalau orang di Malaysia ni tahu bahasa Lenggong, saya rasa tak susah nak datang ke Lenggong. Tapi disebabkan bahasa ni, banyakkan orang, anak-anak muda sekarang mungkin malu, mungkin gaya bahasa tersebut dia takut salah faham, orang tak faham kan. Tetapi benda ni kita kena bawa kena bawa dan terang, orang akan faham. Itu sebab generasi sekarang dia tak boleh berbahasa Lenggong. Selalunya kalau tak buat tepah jalan ni, dia buat kerja apa? Kerja motong lah lagi. Nampak tak tuan-tuan Bahasa yang digunakan oleh Abang Raud tadi, dia kata apa lagi nak motong lah maknanya bahasa lanjutan dia tu. Apa lagi nak motong lah nampak tak? Ni adalah tepah-tepah sikit dia kata itulah bahasa Bukit Sapi. Dialek yang digunakan lanjutan dia tu memang yang lanjut ke dalam. Harapan saya nak orang kata kalau tak dapat satu dunia pun, mana satu Perak ni tahu bahasa tentang Lenggong ni.
harapan saya bahasa Lenggong ni moga dikekalkan lah. Takkan orang Lenggong nak bahasa KL. Saya nak benda ni dikekalkan. Nombor 2, saya harapkan supaya kita akan bukukan satu bahasa ni supaya jangan hilang. Ya, boleh kita bukukan ataupun kita kamus, buat buku untuk menjadi satu bahan kamus rujukan antara bahasa rasmi dengan bahasa dialek ini. Sebab bagi saya kalau hilangnya bahasa Lenggong, ya hilanglah identiti Lenggong yang kita selama ini mempertahankan identiti Lenggong kan. Berarti kalau boleh jangan dihilangkan. Harapan saya moga dia dikekalkan. Dan kita ini dah letaknya di tapak UNESCO. Semoga bahasa ini menjadikan rasmi di Lenggong, bermakna pelancong yang datang nanti akan boleh belajar berbahasa Lenggong.